Bila harga emas jatuh, tak ramai sebenarnya yang nak beli emas sebab mereka takut harga emas mungkin akan turun lagi. Maka kebanyakan daripada mereka akan memilih untuk wait and see, tunggu dan tengok sahaja. Tapi tuan-puan, bila mana harga emas naik, maka tuan-puan perasan tak ramai orang yang kelang kabut untuk beli emas sebab mereka takut harga emas akan naik lagi. Itulah apa yang saya perhatikan sejak tahun 2017 lagi. Bagi penyimpan emas yang berilmu, harga emas naik atau turun, mereka akan tetap fokus kepada pertambahan grade emas dan bukannya fokus kepada naik turun harga emas. Harga emas turun, itu sebenarnya adalah bonus untuk kita tambah simpanan emas lebih banyak pada harga yang murah untuk jangka masa pendek. Tuan-puan, harga emas sentiasa ada naik dan juga turun. Tetapi tuan-puan, dalam jangka masa panjang, harga emas akan confirm naik sebagaimana berlakunya kenaikan bagi harga barang dan juga harga perkhidmatan. Tahun ini tuan-puan, harga emas sekali lagi mencatatkan yang paling tertinggi dalam sejarah peradaban dunia, iaitu RM533 untuk 1 gram. Jadi tuan-puan, harga yang kita rasa mahal sekarang, lagi 2-3 tahun, tuan-puan akan rasa ianya murah. Jadi jangan bertangguh-tangguh lagi. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, yang nak saya bimbing dalam simpanan emas, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan get tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.